Hai korang. Okay, hari ni kita ada buat small event untuk kita nak jumpa pemenang-pemenang kita yang join Buy and Pause Challenge. So, jom ikut saya. Okay, dekat sebelah saya kita ada pemenang yang nombor 3. Apa perasaan abang? Perasaan gembira, agak suka juga nak menang. Apa-apa terbaik Motosing. Tak sangka juga. Just main-main je, edit tu, edit ni. Last kali dapat nombor 2. Berbaloi lah orang kata main-main tu kan. Sangat berbaloi. Thank you Motosing. Okay, sekarang kita nak jumpa juara kita. Perasaan dia bila dah jadi juara. Susah nak buat video ni. Rugi kalau korang tak join tau. Sebab kalau korang tak join, saya dapat hadiah 500. Okay, nampak tu. Okay, so lepas ni mungkin kita akan ada buat lagi 2.0 punya. So korang yang mana dah follow kita, cepat share video ni nanti. Okay?